penyokong bola sepak tanah air dan juga kepada penyokong JDT. Alhamdulillah semua benda berjalan lancar di Barcelona. Saya akan ke Valencia esok pagi dan lepas tu saya akan ke Real Madrid untuk saksikan perlawanan dan juga berjumpa dengan Presiden mereka. Dan lepas tu saya akan pulang ke Johor. Jadi buat masa ni saya masih di Barcelona. Tadi saya ada pergi souvenir store. Jadi untuk menunjukkan kepada penyokong bola sepak tanah air dan juga pesaing-pesaing saya di Malaysia, iaitu walaupun jauh saya tak lupa anda. Jadi mana yang sempat untuk saya membeli souvenir tadi, saya akan hantar kepada anda bila saya pulang nanti. Yang pertama kita mulai dengan seekor seladang, iaitu untuk Fafa pasukan Perak. Jadi saya akan hantar benda ni kepada anda semua bila saya balik nanti. Dan saya ada juga seekor gajah untuk Pahang FC yang saya akan hantar nanti bila pulang ke CEO anda. Dan juga saya ada kucing untuk penyokong Sarawak, kerana saya tak dapat jumpa buaya. Jadi saya dapatkan kucing untuk melambangkan kucing Cat City di Sarawak. Lepas tu saya ada ini untuk kita punya peminat-peminat gelap itu, iaitu melambangkan hidup ni jangan dalam bubble. Di dalam ni adalah mempunyai isu anak jati. Di dalam ni ada juga isu rembat player. Semua benda dalam ni. Jadi saya tak tahu apa nak beli untuk pasukan Kelantan. Buat masa ni saya dapat jumpa ni saja. Saya rasa anda pun tahu untuk siapa ni. So, yang terakhir sekali, untuk penyokong-penyokong JDT yang saya kasihi sekalian, ini adalah untuk anda daripada Barcelona. Dan tak lupa juga kepada Persatuan Bola Sepak Tanah Air yang saya menghormati. Ini untuk anda daripada sini. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan majulah bola sepak tanah air.